Selamat pagi, nama saya Stamis Pauline. Saya jururawat yang bertugas yang akan menjaga anak puan pada hari ini. So, mari ikut saya. Boleh saya tahu nama anak puan dan tarikh lahir anak puan? Yadamia, 14/2/2024. Puan, saya akan memulakan orientasi kemasukan ward. So, saya akan tunjukkan call bell. So, call bell ada dekat sini untuk panggil nurse. Okay, puan, saya akan tunjukkan alat kawalan jauh TV. So, yang ni adalah remote. Yang ni ada button off dengan guide untuk pilih channel TV. Untuk aircon, puan boleh laraskan di bahagian dinding situ. Kat sini ada boleh adjust dia punya level. And then untuk alat kawalan jauh memang tidak disediakan lah puan. Puan, saya akan menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diikuti untuk mengelakkan anak sebarang daripada kemalangan dan untuk elakkan anak daripada jatuh. Puan, saya akan tunjukkan cara untuk menaikkan penggadang katil. Pegang dan tekan kedua-dua bahagian ini secara serentak sehingga kedengaran bunyi klik. Terdapat 3 peringkat penurun penggadang katil dan ia boleh diturunkan mengikut keperluan. Boleh guna alat kawalan jauh ini untuk melaraskan ketinggian katil. Pastikan penggadang katil sentiasa dinaikkan sebelum meninggalkan anak sendirian. Sayang, nak keluar sekejap. Puan, sentiasa mengawasi anak puan semasa bermain. Jangan biarkan mereka berlari atau bermain tanpa pengawasan yang rapi. Puan dan anak-anak tidak digalak bersandar dekat cardiac table. Setakat ni, puan faham ke apa yang telah diterangkan? Baik, saya faham apa yang nurse jelaskan. Selepas pengambilan ubat yang boleh menyebabkan kesan seperti mengantuk, pening atau kelesuan, kami nasihatkan pesakit untuk berehat di atas katil. Hindari berjalan sendirian untuk mengelakkan risiko kemalangan. Pastikan puan tidak memakai kasut atau selipar yang bertapak licin. Jika puan ternampak sebarang tumpahan air, darah atau lantai yang berdarah, segera maklumkan kepada kaki tangan yang bertugas. Jika kaki puan basah, sila keringkan terlebih dahulu menggunakan alas kaki yang telah disediakan. Puan, saya akan membuat penilaian tahap risiko kejatuhan anak puan. Sekiranya paras bacaan 7/11, anak puan berada di tahap yang rendah. Jika lebih dari 12, risiko penilaian berada pada tahap yang tinggi. Maka disarankan puan mematuhi langkah-langkah keselamatan yang telah diterangkan sebentar tadi. Okay, puan, ini adalah jadual penghantaran makanan seperti berikut. Sarapan start dari pukul 7.30 hingga 8 pagi. Makanan tengah hari start daripada 11.30 hingga 12.30 tengah hari. Dan untuk minum petang start dari 3 hingga 4 petang. Dan untuk makan malam 6 petang hingga 7 malam. Sekiranya dibenarkan keluar ward sebelum jam 11 pagi, makanan tengah hari tidak akan disediakan. Adakah puan sudah jelas dengan apa yang sudah diterangkan? Ada sebarang pertanyaan? Setakat ini saya faham. Boleh saya tahu bila waktu melawat? Sekarang waktu melawat start dari pukul 12 tengah hari sampai 3 petang. 6 petang sampai 9 malam saja. Hanya 2 orang pelawat saja dibenarkan masuk ke bilik waktu melawat lah puan. Puan, air minuman sudah disediakan di setiap bilik. Jika puan memerlukan penambahan air, puan boleh tekan call bell. Puan, barang mandian dan toilet sudah disediakan di dalam toilet. Towel ada atas tu dengan gel mandian dengan shampoo. Jika puan memerlukan tempat letak barang yang berharga, puan boleh letak dekat dalam loker. And then dekat bawah sini ada chiller. Kawasan dan bangunan hospital adalah kawasan larangan merokok. Selain itu, barangan berbahaya seperti pisau, gunting, cairan elektrik, beg tuam panas juga tidak dibenarkan. Sila minta bantuan jururawat sekiranya perlu menggunakan barangan tersebut. Puan, hanya seorang peneman berumur 18 tahun ke atas sahaja dibenarkan masuk ke ward, ya puan? So, untuk elak daripada sembarang jangkitan, encik boleh hand up dekat sini sebelum dan selepas keluar daripada ward. Puan, polisi dan hak-hak tanggungjawab pesakit boleh dirujuk di setiap ruang menunggu di setiap ward. Masa discharge adalah sebelum pukul 12.30 hari. Tempoh masa 2 jam adalah dianggarkan bagi tujuan pemprosesan bil discharge. Untuk menjaga privasi dan keselamatan semua pihak, fotografi dan rakaman video adalah tidak dibenarkan di kawasan ini. Kami menghargai kerjasama anda. Sekiranya puan memerlukan sebarang bantuan, puan boleh sila tekan call bell.
Terima kasih kerana memilih Avicenna Women and Children Specialist Hospital untuk rawatan anda sekeluarga.